simpati orang juga. Kan orang tu tak boleh nak makan tapi dia tu boleh kerja. Tapi nak tak nak takkan nak bagi duit je. Apabila mengambil pekerja-pekerja dari orang kata pekerja asing lah, semestinya kita perlukan permit, betul? Betul. Okey, tapi ada golongan yang mengambil pekerja yang tiada permit. Apa bezanya tuan? Beza dia, yang permit ni dia lebih kepada secure lah kita punya, orang panggil kita punya team tu. Sebabnya contoh saya bagi contoh satu, ada kemalangan dekat site contoh, jatuh ke apa kan. Golongan orang yang ada permit selalunya boleh dibawa pergi hospital kerajaan sebab dia dah ada dokumen apa semua. Tapi orang yang tak ada permit ni, kalau kena apa-apa dekat site sana, dia nak pergi mana? Tapi kenapa kontraktor masih mengambil juga yang tiada permit ni? Dia in term of cost lah, in term of cost. Okay. So yang ada permit ni basically dia lebih terjamin, lebih mahal sikit. Yang tak ada dokumen ni atas simpati orang juga. Kan orang tu tak boleh nak makan tapi dia tu boleh kerja. Tapi nak tak nak takkan nak bagi duit je. Betul. Mesti dia ambil juga kerja. Okey, kau buat kerja ni aku bayar sekian-sekian. Tapi tak sebanyak apa yang kita bayar orang yang ada dokumen lah. Tapi benda-benda ni sepatutnya tak boleh galakkan lah, ataupun tak boleh berterusan untuk ambil parti ni, sebab dia akan jadi satu beban, dia akan jadi satu perkara-perkara yang negatif akan timbul lah.